Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada situasi yang korang tonton video ni. Lanjut. Okay, macam ni lah. Kita sebenarnya kita nak main buat kata mengikut abjad. So, game dia macam mana? Kita akan main A, B, C. Contoh A, dia kena buat ayat. Awang kau nak pergi mana? B, biasalah lepak. C, macam itulah. Kita akan buat sampai Z. Andai kita dah sampai Z, game belum lagi habis. game belum lagi kalah. Kita akan repeat ke A dan player tidak boleh memikir melebihi 7 saat. Siapa 7 saat akan diberikan point kepada salah satu yang menang lah. Dan kita akan main untuk 3 round. So korang mula dulu Okay, lagi aku bagi segmen. Okay, standby. Kosong. Belum lagi. Ronaldo. Oh, statement tadi. Okay, statement dia sebenarnya dua orang sahabat berbincang untuk pergi menyaksikan perlawanan di antara Malaysia menentang Laos. Okay, so mak dah besar tu. Abjad boy. A. Dewi. B. Bro, what's up? C. Comel ke? D. Dah lah, ni nak pergi mana? E. Kita pergi ni Stadium Bukit Jalil. F. Fuh, macam best je. H. G. Gagal lagi ni. H. Hai, kau ni biar betul nak pergi ke tak nak? I nak pergi tapi itulah. K. Kau ni biar betul. L. Lah. Wah, Lah kau betul senang. lah. Lah betul lah. Oh, ni. N. Nice. Pergi M. Mau. Macam tak mau. Tak tahulah. O. Oh, sekarang ni nak pergi tak nak? B. B lah. Wah, Q. Q Q lah. Q. Cukuruku. Jom pergi. R. Rasa macam tak nak. S. Segi Aguero main kan? D. Takut. U. Uish, mana boleh tak main? V. Valverde main kan? W. Woi, tak main. X. Swiss. Apa bodoh? Habis. Aku menang. Easy sangat bang. Okay, so X apa tu? Xavi Alonso main kah? Dia orang tak fikir. so kemenangan pertama dimenangi oleh Darwish. aku. Okay, start statement dia. Dua orang kawan nak jumpa kat satu tempat. Okay, mula Darwish lah sebab Darwish menang tadi. Okay, huruf pertama A. Wang. Nak B. pergi mana ni? B. Bro. Yeah. C. Chill lah, kau macam tak okey ni. D. Tak tahu lah. E. Mana tahu. F. Penat G. Pergi mana-mana lah jom. H. Hang nak pergi mana? I. Ikut kau lah. A. Jom pergi makan. A. Kau belanja. N. Lah, yo. F. Memanglah kau ajak. S. Nanti siapa nak bayar? O. Oh, kau lah. Aku dah cakap kau belanja. B. Ui,
Q R. Sabar. Ke nak pergi Q pool tu okey tak? Q pool tu. Weng. Q apa? R. 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 Rasa macam okey. So kau nak pergi mana sekarang ni? Tak tahu. Mana boleh tak tahu? U. U dah. U V. B. Fun besar je. Siang orang kau. X kan? X. X buat ya. Ya Allah, ya Rabbi. Zoo negara nak. Aku tak nak. Dah tujuh. Boy tak kira weh, tak bagi kerja sama tu dia ni. Statement ketiga, tadi pergi lepas tu jumpa. Yang ni main. Dua orang kawan nak beli kereta. Okey. Okey. Awang menang kan? Awang tadi dah satu sama lah, kosong lah. Awang dah menang, awang start dulu lah. Kan satu sama, kosong lah. Okey lah. Aku dah kata lah. Okey. Darwish. Belum dah bangun. Teka. Aku nak buat apa? Duk awang tu. Ya apa? Mana boleh tak tahu. Kau bagi tahu dulu boleh tak? FN. CC. Gak. Wang. H je. Hang bagilah tahu aku nak beli apa. Mana boleh? Jap. I tak boleh bagi tahu you. Jap. Kena bagi tahu. Apa tadi? Jap. Kau kena bagi tahu. Kau rasa? Lambatlah kau ni. Bagi je dah tahu. Mana beli kereta? Nissan GTR nak. B. Otak kau. Lepas tu. B. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Q. Quẹt vô. Quack. RM. Rolls Royce lah kalau macam tu, Rolls Royce. SPG. Cakap apa ni? SPG. Baik SCG yang kau cakap. Ya, aku menang. Yes, Darwish menang. Kat statement itu. I think dua orang ni, kawan ni tak nak pergi ke sekolah. Tu kenapa? Okay, siapa start lu? Kosong. Asal cik saya ingat macam dia. Asal kau tak pergi sekolah hari ni? B. BTW aku malas lah. C. Cuba. D. Belajar. E. Apa cakap macam tu? F. G.
Gagal kau kalau macam ni, jangan. Kau kena pergi sekolah juga. H. Macam mana I. Ish, kau kenalah pergi sekolah. Kalau tak, macam mana kau nak bimbing anak orang besar nanti? J. 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 Satu. 2. Cok 3. Okey. J. K. Kau ni kerja mencarut je, tak elok lah. L. lah. Itu nak buat macam mana? M. Mestilah bertutur kata dengan elok dan baik. N. No, macam tu pula. O. Osman cicak is better. Kau kena tahu benda tu. Aku betul. Kau kena ikut cakap aku. Kau kena jadi budak pandai. Oh, panjang betul kau P. Sekejap. Apa? P. 1, 2, 3. Perempuan itu sangat bagus. Q. Topik sikit. Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Iya. Jom sikit. Dua orang kawan ni mencuba untuk mencuri motor. Kau menang. Okey, 1, 2, 3. A. Wish, jom pilih betul. B. Bapak kau. C. Macam mana? D. Tak boleh buat itu. Orang nak guna motor. E. Wah. E. F. Apa? F. Akulah F kan. Tadi kau E kan. Fuh, senang kerja kau kalau macam itu je kau sebut. G. Satu. G Satu. ke J? G. G. Satu. Gagal lah macam ni. Apa? H eh? Ah. H. Haram curi motor tu. I. Yoko. J. G. J 1, 2. Jangan mencuri. J. K. 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 Kecam lah aku kalau aku mencuri. N. Lah ni tak boleh curi. Bodoh. jangan padam. Biar je. Jatuh. Dua kali dia jatuh. Aduh. Sama boleh sebab tadi ada masalah ada masalah praktikal tadi. So, M kan? Sekarang M. Boboy M. Yes. Tadi kau sebut apa? M. Lah, janganlah. Lah ni Han tak boleh curi. Memang kena mencuri. M. Tak perlukan duit. No, cannot. O. Oh. P. 1, Pantang betul lah aku kalau kau buat kerja senang macam gini. Q. Kah. Mana boleh? Itu game. Ada Q juga. Sebutan kau salah. Wah. Kah. R. Rambang mata. Ya, aku tahu rambang mata tengok motor. Tapi janganlah mencuri. S. Sakit kau tak ada duit. T. Tahu pun. U. Oh. V. V. 1, 2. Van tu lawa kan? B. W. Wow, kau pula ada curi ni. X. 1. Singming jual tak basikal tu? Apa? Singming Why? jual tak motor tu lah? Y. 1. Why suku Yamaha tu? Sebab kau. Z. 1, 2, 3. Sabri tak jual. A. Tu yang boleh A. Zamri. B.
Betul lah Sabri. C. Cacat kau Sabri mana? D. Damak tu, anak si Damak tu. D. E. Apa? D tadi D macam E pula. E. Cuma nombor orang. F. 1, 2, 3. Oh, aku tak buat benda tu. F. G tadi. Ha. G. G huruf dia macam mana? G lah. Payah hidup tak ada. Gah. Mana boleh dah kau. Dia ulang ayat sama kan? Mana ada tadi? Oh, kau ada gah. Tapi tak boleh lah kita okey. Okey, Chan lah G lah. G. Gimana ya? G. F. Apa tadi? G H. G D E F G H. Haris. Cik tanya Haris. Dia ada tak jual motor? Asal C? Dia beli. H lah. Tadi? Haris. Cik tanya Haris. Oh, Ha. okay. H. I. I. Kenapa nak tanya Haris? I. Tak. Iya. Satu sama. Sama. Satu sama. Okey. Okay, round kedua dimenangi oleh Dawish. Okay. Round ketiga, Statement. Final round lah ni. final round. Apa menang-menang Penentuan untuk siapa yang pemenang. Okay. Statement dia. Tadi. Statement. Sekejap, sabar. Gampang. Sabarlah. Tadi apa? First. Ponteng kan? Ha. Lepas tu curi. Curi. Bermain. Okay, korang tengah fikir macam korang tengah fikir nak main apa lah. Okey. Permainan apa yang korang nak main? So Mas buat sedih kan? Kosong. Wah. Okay. Boy. A. Nak main apa eh? Baseball tu. C. Cacat aku tak tahu main. D. Dok berhenti kena training. E. Macam mana eh? F. Faris boleh ajar kau. G. G ke J? G. H. G. 2. Gak masalah. H. Push. Senang betul kerja kau gak-gak. I. I tak boleh ke? I. J. Jarang aku tengok orang semua E je. I. J. K. 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 Kejam je kau. L. Sabar lagi nak kejar. N. M. Memang kau kejam. N. Nak main apa sekarang ni? O. Oh, aku tahu. B. Apa? B. Pada. Q. 1 2 3 Q. Q R Takut aku. R Rosak otak aku main Q dengan kau. R sini aku ni J K L Q R S T S lah. S Sakit apa kau? Tak tahu. E U U dia tak baik lah. V 1 2 3 4. Band tu pun lawa lagi tu. Ayat tadi. Tadi kau akan band. Tadi Itu kau game sebelum gila. tak boleh juga kau Game kalau tadi kau boleh E tu. Kau boleh. W W. Oh, band mana?
W X. 1, 2, 3, 4, Si kong sini boleh. Y Ya, gimana? Z. 1, 2, 3. Zamri boleh buat lagi. Mak makan sampai balik. A. Ha? A. A balik kan? Sampai mana? B. Budak tu takkan aku tak kenal. C. Cacat ke? D. Dah ai. E. Yang mana? F. 1, 2, 3. Faham tak faham sekarang ni? S. Asal kau faham? F. S ke F? F lah gila bapak jawab S. Oh iya. F. Aku F dah. Lepas F F I G. Okay. G. I. G lah. Aku dah F. Oh, G. 1 2 3. Gamat. Siapa lah tu? Entah. Lepas G apa? A B C D E F G H. Apa dia ni? H I G. H I G. I lah. I. Kau ni tiba-tiba G. Jom. Tadi awak sebelum game tu kan dia sebut I dekat tak ada ni. tak. Tadi game sebelum ni. Tadi. Round sebelum. H I G. Lepas I G lah. Geli ke tiap aku mendengar. G. H I G. I J lah. J. Oh ya. J. Salah. Zaman bila main ni? K. K. Ah. Kejahatan apa yang kau telah buat? L. Lantak kau lah. M. Memang. N. Nak main tak nak ni? O. Oh, aku tahu. B. Punca. Pasal apa kau tahu? P. Q. 1, 2, 3, 4, 5. Q. You Let's go! Okay. So seperti yang korang dapat lihat, kemenangan telah pun ada di tangan Aku. di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemenangan itu milik aku. Sepatutnya tak adil, sepatutnya aku tak boleh main. Sepatutnya kita kena bagi dia orang main, tapi lagi 2 orang tak boleh join sebab ada busy lah. Tapi dia tak boleh buat Ronaldo macam aku. Okay, tapi sekurang-kurangnya aku harap korang enjoy konten ni. Sebab macam-macam juga moment korang boleh nampak. Dia jatuh, aku backflip. Backflip tu front kick. Complete. Dia lah tu geng. So aku harap korang enjoy konten ni. Aku nak macam ni lah. Cuba korang komen kat bawah konten apa lagi kita boleh buat lepas ni. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Okay, so cukup sampai situ je, sampai situ saja. Jangan lupa tunggu next content kita orang lepas ni. Kami tak tahu apa next content kita orang. Tunggu video selepas ini. Okay, Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.